nak suruh terang. Jangan malu. Dah kain kita cari nampak punggung, kita semayang, kita takbir, sah dak semayang? Dah dak sah, batal tau. Tak ada batal. Daripada awal dak pakar awal dah. Faham lagi? Macam orang puasa kau, dia puasa daripada subuh pukul 10 pagi pergi bahang roti telur, batal. Kalau kau tak puasa pada awal, memang tak puasa. Pukul 10 dia bahang roti canang, batal. Tak batal malah menggedak puasa. Dah ni akad takbir puing dah, sah dah. Bila dah sah tak ada batal. Dah waktu boleh terus mayang kepala otak, apa dah sah dah. Baru faham ilmu fiqh, faham faham tak apa kan? Takut Johor. Nak faham tak mau? Faham baru kuatang. Takut kata boleh, tak asal kata boleh kain koyok dak batal. Faham baik tu. Memang dak batal pasal daripada awal mu takbir dak sah dah. Mana sah nak takbir mula-mula ni kena cukup syarat semayang. Dah orang dak tutup sah dak takbir. Doa lepas tu batal apa lagi? Tak batal. Nak? Baik. Dia kata kalau dibuka oleh angin, nampak aurat, kemudian kita tutup aurat itu dengan segera, tidak batal, dimaaf. Walaupun nampak aurat berat. Aurat berat ni dia ada aurat dua kita, aurat ringan nampak peha, aurat berat nampak kemaluan. Faham? Dia panggil aurat berat. Hakko. Angin kita semayang, kawasan berangin katakan, kuatlah angin tu. Mayang atas lambu, mayang bawah pokok, bau mari angin, dia pun selok nampak peha kita. Kita pun tutup dengan segera. Maka dimaaf pada syarat. Syarat ni ada. Yang pertama, tutup dengan segera. Jangan lock. Maliki yaumiddin, kain pun selok. Hak gajah duduk lekat atas tak. Puing belakang-belakang. Kita kata biar ihdinas siratal mustaqim yang dulu pergi Fatihah. Nampak dah punggung? Tak sah. Kerana lambat menutup. Yang maaf ni terakak tiup angin, kita pun tutup dengan tangan segera semula. Maka dimaaf. Syarat yang kedua, jangan bila kita tutup melakukan pergerakan yang membatalkan sembahyang. Seperti 3 kali berturut-turut, batal juga sembahyang. Yang ketiga syaratnya, jangan berulang-ulang tutup dan selok. Nampak? Jadi rosak dah sembahyang. Umpama banyak kali tengah sembahyang, akak kain angin akak, kita pun tutup. Angin akak tutup, angin akak tutup. Jadi orang tak panggil semayang dah. Dia panggil rosak nazam rupa orang semayang. Jadi sekali dua boleh. Lepas tu orang tanya pula, dah tu angin hak Tuhan jadi kalau kipas angin? Kipas angin termasuk juga. Tak? Dia panas, musim ni musim panas. Tak? Ni serba naik lah ni. Cuaca pun naik, minyak naik, gula naik, barang naik. Nampak? Dah kita nak ke barang naik, jangan marah. Bila dia naik, maka dia pun letak kipas angin tang nombor 5. Kipas angin hak besi, hak kelang. Bau molek masa dia kiang. Dan molek sujud terakak kain. Dia pun tutup dengan tangan dengan segera walaupun telah nampak aurat, dimaaf pada syarat. Kemudian lain pada angin tidak dimaaf. Pada kau yang muktamad. Kemudian ada pula pandangan ulama-ulama fiqh, lain pada angin, perkara yang ghalib berlaku, maaf juga. Contoh, dibuka oleh binatang. Kera nano ke. Kera dia tak pandai kalau dia nak pergi kita pakai kain. Tolong kilah tak pandai, tolong selok pandai ke. Sebut binatang ke. Dia mayang bawah pokok dalam kebun, kera mari selok kain. Kera pun suka dia pun tutup dengan segera, tak batal lagi. Kemudian ada ulama mengkiaskan dengan anak-anak. Dan oleh mak sujud, anak pun mari umur 3 tahun selok kerana mak.
Buat anda yakak oleh ada poin gitu. Dia pun tutup di maah lagi pada syarak. Atau kain kita terjatuh tidak disengajakan. Gaduh-gaduh orang dah komak dah, dia pun kilah lebih kurang kain